apa? Saya nak apa? Ya Allah, amin. Dengar, Papa, dengar. Apa ni lambat macam? Bagi Papa cepat. Nak makan. Tepi. Sabar, tepi. Sabar, anak. Kita dah habis dah korang. Echa, jangan lah. Echa terkejut lagi. Kenapa? Jaki mulalah Jaki. Dekat track. Amri tak dapat makanan. Amri disisihkan oleh AIT. Guys, saya tengah tumis bawang putih dengan bawang merah. Saya punya geng kat rumah habis hampa nasi baklah saya ada dapur kecil ni. Kita tumiskan dia. Kita nak bubuh sambal ni. Kita masukkan dah kita punya sambal sebelum tadi ni. Saya beli dekat grocer. Konten kali ni memang kena saya dah cakap lah. Game dah habis. Dah lah tengah-tengah malam. Dah tengah pagi buta. Tak boleh kita tunggu. Kita biar dia pecah minyak. Sampai warna dia cantik. Warna dia dah cantik dah. Tapi tunggu dia sampai pecah minyak lagi. Sebab sampai ni dia senang je. Dia dah masak dah. Kita bagi pecah minyak sikit je. Lepas tu baru kita go dengan ayam. Ni saya masukkan. Apa nama ni? Apa nama ni? Serai. Nak bagi wangi sikit. Kita tambahkan perica ayam masak merah yang kedua. Saya buat sambal ayam masak merah ni sebab saya lupa. Kita buat ayam sambal. Kenapa? Ayam masak merah lah kat dia. Ini sambal ni tak perlu nak tambah dah. Tapi saya tambahkan gula dengan garam supaya dia sama blend dengan ayam. Tak payah banyak pun. Gula sikit. Lepas tu kita masukkan garam pula. Kita masukkan garam pula. Sambal ni dia dah tak perlu dah nak tambah sebab dia dah cukup rasa dah. Tapi saya nak bagi dia balance. Dia serak dalam ayam tu. Dia masak dalam ayam tu. So saya tambah lagi. Sebab dia rasa kurang sikit. So sambal kita dah cantik dah. Colour dia nampak tak? Jadi kita gaul dengan ayam pula. Okay guys. Sekarang kita dah sampai. Mana ni Papa penat ni. Assalamualaikum. Kesalam. Ibu. Dah lapar dah ke? Dah lapar. Ibu masak apa? Hari ni Mama masak ayam sambal dengan acar. Ni apa ni? Mama masak Acar. sambal. Acak. Ni ingat ada ya? Acak cik. Nasi luar sikit. Nasi. Kejar anak-anak. Ayam pedas weh. Ayam pedas. Weh ni mana Bapa apa ni? Mana Papa ni? Papa lari. Papa duduk. Nasi. Nak Papa dekat toilet. Syamil. Ni anak-anak ceria. Dengar Papa. Dengar. Apa ni lambat macam? Bagi Papa cepat. Nak makan. Anak-anak nak makan ni. Papa lambat lah Papa. Dia tak ada konten. Papa lapar ni. Bergak pula makan air ni. Air ni pula kena buat lauk ke? Lauk hang duk makan selalu ni. Ya, Favorite hang ni. favorite aku. Terima kasih Mama. Sama-sama. Tak cukup tak cukup. Isi ke apa? Yang ni. Tak yang ni. Sudah pula. Ni ya. Bagi dua ketul kat dia. Kuah. Ambil sikit. Dah lah tak habis kita menang.
Minyak sangat tu. Ai, takkanlah minyak agak. Ya, dah acah. Tak boleh kata apa. Tak berani kata apa. Kena tak makan. Lagi dating Sabar, pula. Cepat sikit. Lagi dating ni, cepat sikit. Cepat sikit. Dia lagi dating ke? Dating ke? Tepi anak-anak, tepi anak-anak. Anak-anak tepi. Bobo. Lagi dating. Lagi dating. Aduh, cepatlah weh. Una tak nampak. Lagi gombak lah. Apa mama tak nampak apa? Una tak nampak. Mama tertepi, mama tertepi. Apa ni? Beratur ke? Tepi. Mai sini nak aku peluk. Mai sini. Anak aku lapar. Siapa? Tepi. Kenapa? Saya nak apa? Ya Allah, amin. Nuan. Tepi bagi. First come first serve. Tepi. Aina nak apa? Aina nak isi. Beli ke beli? Belah lah Argentina weh. Alah, diam ah. Menyesal juga mengaku anak masing-masing ni segabu aku. Tok nak ayam. Nak. Tepi. Nuan tepi. Sabar tepi. Sabar anak. Mama nak nasi. Daddy. Apa yang ni? Sabar anak nasi. Nak lagi. Mama. Ya. Ya Allah anak. Mama tak dengar cakap kita orang ke sini. Ya Allah anak aku kat sini. Sabar anak. Lauk mama. Nak lauk. Nak apa ni nasi? Papa cendol nasi kat anak ni. Cendol. Mana anak nasi? Ajar kau ni. Mana nasi? Bingit anak aku kat belakang ni. Habis. Ni. Bukan tangan siapa? Tak ada pegang tangan aku. Syurga kat kaki. Syurga kat kaki. Berani membantu. Melaka. Wait. Situ kat mak. Muka ni lah. Muka depan buruk, belakang buruk. Aduh. Jangan marah Malaysia weh. Weh. Dia belakang pun tak selesa. Apatah lagi depan. Sayangnya aku nak buat anak. Tak berat juga konten kau ni. Tahu tak? Kan ingat? Papa ingat. Papa duduk dalam konten mama ni boleh senang-senang ke? Ni macam mana nak handle ni anak-anak yang ramai ni? Baru faham apa yang Iki rasa. Berat kan? Berat kan? Weh, masak weh peluh dia. Jangan kotak kamera. Aduh. Nah. Asal nak apa? Sama-sama. Macam kenal lah bagi. Semua isi saya. Seorang gigit 3 tulang bagi Aslah. Bagi tulang saya. Kaslah dia nak tulang. Seorang gigit, bagi 3 tulang. Kau kunyah ke dia? Bagi 2. Ni. Ihin. Ni cukup. Nak lagi. Ni share. What you want? Nak saya. Mami. Papa ada nak mami. Siapa? Mana ada nak mama ni? Papa nak mami baru. Otak. Papa nak mami baru. Sekejaplah Papa. Sekejaplah, Papa. Mami tengah cari lelaki lain. Jangan. Kenapa ni? Kunala. Nak apa? Mak Wei in the house. Weh, bini dah masak weh. Bini dah masak weh. Siapa dekat aku bini tak masak weh. Kenapa nak cakap? Budak ni kan kau kacau. Bini kau tahu ah. Ni kita buka Syami ya. Weh. Oh, ni. Weh. Apa papa? Weh, Kim Bebe kenyang weh, Kim Bebe kenyang. Ni apa yang lebih sangat ni? Kau tak masuk bekap pun. Patutnya kita bagi kat siapa masuk bekap tu. Kenapa tu? Habis Zal, dulu Malaysia tu bekap. Kelayakan, kau boleh kelayakan lagi ni. Ya, apa? Sama. Sejarah. Tak stress. Mama lagi suka. Mana ada mangkuk. Saya tengok tu kat Bagi ni, bagi sejarah. Sejarah dia nak. Nak apa ni? Nak sejarah apa ni? Nak sejarah apa? Sejarah gelap. Mana? Sejarah gelap, masa depan gelap. Nak buat apa tu? Dah menyanyi dah habis dah. Baik, kau divider. Pak sekarang dah divider. La 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 La. sejarah. Ada. Ni tunggu sini marah ke apa ni? Mana Pak Nada ni?
Potential dia lebih. Kalau performance tu bagus tak apa. Tak macam kita orang. Arab punya Thailand ya. Macam kita punya dance bawah. Kita punya dance. Nusa, I see this in mata. I see the bigger, I see the bigger. Desa. Nak apa? Jaki mulalah Jaki. Dekat track. Amri tak dapat makanan. Amri disisihkan oleh AIT. Alah kau ni. Amri buat muka sedih. Alah. Buat muka sepusin. Takkan nak naik ship kau macam tu. Asyik simpati. Ke siapa? Aku pun terkejut. Cakap. Ni, cukup. Bagusnya Papa Amir. Yes, Mama. Yes, Mama. Anak-anak. Cakap apa kat Papa? Kasih. Makasih. Ya, ni makan duduk ni, pukul ni. Mana nasi ha? Syami, mana nasi? Syami, mana nasi? Kena kejap ya tadi. Siapa ambil nasi Syami? Kenapa? Nasi Syami mana? Ni siapa punya? Ni. Pika, kenapa tadi? Ambil tak? Ambil tak? Tadi Pika ambil, dia nak try. Kau cakap jangan bersembur Jangan cakap bersembur Pika nak try Syami, nak try apa? Tidak, nanti masuk track lagi. Tolong Pika je pun. Tolong Dah sikit. Tumpah. Nuah. Ya Allah. Ingatkan boleh tolong. Segambutnya lah anak-anak ni. Tadi kau tak stres ke bapak? Ni bapak kurang lah ni. Mama tak cakap. Buat biasa lah cerita. Tak apa. Perempuan, kita perangai mak. Okey. Kau kata ambil je. Dan melihat saja Amri tak mampu menggapainya. Tak mampu membuat apa-apa. Hanya mampu melihat. Aisyah! Kita orang just friend. Aisyah! Capi! Letak ni. Show you up! Tengok dia nak goda. I wanna show you up! What you got? I'm really Dah. Ya sayang. Macam lauk kenduri. Sedap sangat. Macam mana? So good. Nak mana nasi lagi? Nasi lagi boleh. Ya Allah, senangnya hati tengok anak-anak makan banyak. Nak sayang? Kasih mama. Sama-sama. Dana tolong. Nak letak sendiri ya. Azan, tolong basuhkan tangan jap. London boy. Hazan nak tolong basuhkan tangan. Topi biru, baju biru, inner biru, seluar biru, toket biru. Kaca show. Buat jas. Weh. Ya sayang. Aku tambah sambal. Ambil. Ayah boleh ambil. Habiskan. Kita siap. Macam Papa. Okey ke Papa? Sikit lagi. Sikit lagi tak dapat genggam dagu tu. Cumit. Macam tengok. Cakap panas sekali. Komen TikTok. Hari ni Mama masak. Kenapa Mama Papa? Kenapa dia panggil kita Mama Papa? Takkan benda ni berlarut 2-3 bulan Mama apa? Panggil kita Mama Papa. Umi Abi. Bonda lah, bonda. Umi Abi yang Aisyah pakai dengan Aisyah dulu. Kenapa tak nak makan Tolong bagi tulang dia nak cari tulang. Apa ayam aku kena curi dia tak nak makan. Mak ayam dia kena curi. Dengan kanda. Sakit. Sakit dia. Dia ambil ayam tulang, tiba kanda ambil. Oh, Kanda curi. Kanda. Kenapa curi? Kenapa curi ayam Aslah? Kenapa curi ayam Aslah? Kenapa curi ayam Aslah? Engkau letak isi banyak tulang tadi aku tak makan isi tau. Siapa suruh tak makan? Ada tinggal tulang aku ambil tulang. Papa masuk? Biasa. Papa biasa? Biasa. Luar balik. Aku jump ayam bedah ni, ayam masak merah lah terutamanya. Kalau aku buat lagi sedap. Habis cakap apa semua? Habis je menang. Sama macam konten hari ni. Sepatutnya Shana menang.
Shana menang sepatutnya. Lawan dengan Daka. Tak aci letak Daka. Patutnya letak Somat ke? Ha, baru ada fight sikit. Aku rasa dia lawan dengan ni je. Dengan siapa? Kalau lawan dengan Shana tu, betul. Betul. Nampak? Ni semalam kau pergi kenduri mana ni? Kau pergi kenduri mana semalam? Kau bungkus ni? Jangan nak memanas-manaskan. Yang panas kat sini ni bukan ayam. Yang panas dekat sini bukan ayam Cuba tengok. Oh, tak ada nasi, tak ada jarak, tak ada hal lagi. Apa buat? Comel je dua orang ni makan kat belakang ni. Diam je. Dia penat-penat nyanyi diam je makan. Senyap Bagus. Kita dah habis dah korang. Echa janganlah. Echa terkejut lagi sekali. Jangan pakai mic lah. Okey, so korang kita dah habis dah sesi makan-makan. Dah kenyang dah Pika? Kenyang, Mama. Terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama. Baik elok dia. Berani dia. Dik, kau tak apa nak masak kan? Kau bawa balik ni. Nak? Bawa balik. Okay. So korang itu saja konten daripada kali ini. Dah habis dah, tinggal berapa nasi ni. Nanti kita bagilah dekat geng editor korang makan kan. So jom kita nak kemas. Papa, tolong Mama kemas. Papa, tolong Mama kemas. Sabar. Papa cepatlah. Buanglah sendiri. Tangan pun nak masukkan. Kita bagi tahu pun. Besarnya aku punya tanggungjawab. Tak, aku tak tahu tiba-tiba. Tangan pun masuk. Tak, aku tak tahu tiba-tiba ada joskop baru. Besarnya tanggungjawab Syekh Guna ni. Sabun. Gila, ada personal assistant Ya. Dan. Lama ni. Cepat sikit. Assistant. Cepat. Dia lah bengok kalau lari. Kesian kat dia. Nasib baik aku basuh dah. Nasib baik. Besarnya tanggungjawab aku. Sampai dah hand scrub pula aku bagi ni. Asal aku nak collab pula. Sebelum ni joskop sikit je. Ada apa-apa yang pandai tambah-tambah. Hari ni dah hand scrub esok bukan Allah. Ya Allah. Dan sebab ni bukan jenis berminyak sangat. Tak, sebelum ni joskop irit, joskop color semua simple je. Main dekat air, dia pernah belajar. Simple je, dia tidak belajar apa-apa. Siap apa-apa, berpenuh dah ni. Anak-anak isyik. Dah, kita kembali. X Azli. Tolong naik dekat tren Najlan. Nak dapat Syamil pada rumah. Salah ada orang lain lagi dekat train. Dia janji. Nama aku tak pernah lagi masuk tren. Boom. Tak buat konten apa-apa. Boom. Itu Syamil, Muna buat je. Itu Syamil, Muna buat je. Yes. Tak apa kan, yang penting Muna je. Alamak, yang ni tak payah hand scrub ke? Ha? Tak ada apa-apa ni nak kena hand scrub ni. Alah. Tak apa, yang ni tak ada. Alah, hand scrub apa nak cik? Yang ni. Luna, thank you. Korang ada apa-apa? Ceria. Luna, thank you. Sudah. Itu kan dah benci dulu sekarang. Ni kacau sangat. Tolong jangan cepat mama, okey? Cik nak masuk ni. Okey. Papa tahu tak? Semalam mama masak ke habis. Apa ni? Semalam mama masak ke habis. Kenapa tak minta tolong bapak? Papa nak angkat tunggil ke kat mama? Apa angkat mama? Mama nak angkat
Badan pegang. Oh, betul lah kerja dah siap. Lambat weh. Macam Joget-joget. Tengok papa buat kerja. What a lovely mama papa. What